Apa beza antara aircon yang jenis inverter dan non-inverter? Dan cara betul menggunakan aircon supaya dapat jimatkan elektrik. Boleh kongsikan? Banyak persepsi orang yang mengatakan inverter ni dia boleh menjimatkan elektrik. Betul, okey, tapi kita kena tahu cara ataupun penggunaan yang betul untuk kita dapatkan penjimatan tenaga elektrik lah. Okay. So bagaimana inverter ni dia boleh menjimatkan tenaga? Inverter punya kompresor dia mempunyai sensor ataupun dia boleh adjust kelajuan RPM speed kompresor tu mengikut suhu temperature di dalam sesebuah bilik lah. Inverter punya kompresor ni dia ada variable speed gear untuk dia selaraskan mengikut keadaan suhu di dalam bilik. Sebagai contoh, kita ambil dua buah basikal, satu ada gear, okey, contoh, satu lagi dia tak ada gear. Kalau yang tak ada gear tu, okey, kita perlu guna banyak tenaga sedikit, okey, bergantung kepada jalan yang kita nak tuju kan. Contoh macam jalan dia naik bukit ke ataupun jalan dia turun bukit. So kalau kita gunakan satu gear, so kita perlu guna banyak tenaga. Berbanding dengan basikal yang ada gear, okey, kita boleh selaraskan gear yang bersesuaian mengikut keadaan jalan. So itulah perumpamaan antara non-inverter dengan dengan inverter. Yes, yang senang faham lah. Saya sarankan untuk aircon yang menggunakan inverter ni, kita boleh gunakan di dalam ruang yang tertutup. Sebagai contoh macam dalam bilik lah. Kalau kita gunakan dalam ruang yang terbuka, dia tak dapat maksimiskan penggunaan inverter tu dengan betul. So energy efficient dia tak berapa cekap lah. Sebab dia dalam ruang yang terbuka, aircon tak boleh capai suhu yang kita set. So mengakibatkan kompresor akan berjalan dengan lebih tenaga lah. So dia dah tak dapat energy efficient dekat situ.